Assalamualaikum tirai dibuka dan salam Malaysia Madani pembuka bicara. Sinar mentari menerangi pagi, indah cantik lagi berseni. Tujuan saya ada di sini untuk warkah pembaca bestari. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama saya Nur Hasya Tihani Elfiza binti Mak Farid. Saya berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Berta Perdana yang terletak di Kepala Batas Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PPA 2038. Saya adalah seorang yang suka membaca buku. Dorongan ibu bapa saya yang sering membawa saya ke perpustakaan awam menjadi pemangking untuk mencintai pelbagai jenis buku. Pada masa terluang di sekolah, saya memanfaatkan dengan membaca buku di perpustakaan sekolah. Buku tersebut termasuklah buku cerita dan buku ensiklopedia. Pada hari ini, saya sungguh teruja untuk berkongsi sebuah buku cerita yang menarik dan memberi manfaat untuk kita semua, iaitu Nasib Seekor Ayam. Buku ini mengisahkan tentang daya usaha seseorang yang ingin mencapai matlamat yang diingini. Buku cerita hasil pena dari penulis yang hebat Pak Kojek ini sangat menarik dan syarat dengan pelbagai iktibar yang boleh dijadikan panduan. Buku cerita terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka diterbitkan pada tahun 2022. Buku cerita ini adalah setebal 31 buku surat dan mempunyai sisipan ilustrasi yang menarik dan penuh warna-warni untuk menarik minat membaca, terutamanya pelajar sekolah seperti saya. Buku cerita Nasib Seekor Ayam ini menceritakan tentang seekor ayam bernama Cundang. Jika diterjemahkan, Cundang ini merupakan seekor ayam yang mementingkan diri sendiri dan sering menggunakan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Pada satu ketika, di kampungnya terdapat seekor gajah yang kaya. Dan gajah tersebut telah membuat kenduri yang besar dengan pelbagai jenis makanan yang lazat dan sedap. Manakala kisah si Cundang bermula apabila dia ingin ke kenduri tersebut dan dia meminta rakan-rakannya membantunya ke sana. Ini bukanlah kali pertama si Cundang meminta rakan-rakannya membantu. Antaranya itik yang pernah dipenuhi najis Cundang ketika membawa Cundang di belakangnya. Apa yang boleh dikatakan? Cundang ini mempunyai sikap yang tidak peduli perasaan orang lain. Justru itu rakan-rakannya menjauhkan diri. Akhirnya Cundang meminta pertolongan itik menyeberangi sungai untuk ke kenduri tersebut. Itik telah menyelam di sungai dan Cundang berada di atas menjerit ketakutan dan hampir lemas di bawah arus. Pada pendapat saya, gaya penulisan ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang mudah namun penuh gambaran. Terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil dalam setiap sisipan dalam cerita ini. Nilai tanggungjawab pada diri sendiri dan orang lain. Tabah, sabar dan cekal untuk memenuhi impian dan cita-cita kita. Justru itu, saya merasakan buku ini mempunyai keseimbangan dalam norma kehidupan.
Mutiara kata, hiduplah seperti lilin, menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri, menyucuk diri dan menyakiti orang lain. Terima kasih, Pak Kojek. Sekian, terima kasih. Saya Nurhasya Tihani Afiza binti Muhammad Farid mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.